Apa khabar rakyat Malaysia? Alright. Kita punya abang DAP, nombor plate, menteri nombor plate. Oi, marah dengan saya. Cakap apa tu? Orang kutuk lah, pasal tabung lah. Jangan, kalau tak nak bantu, jangan bantulah. Saya nak tanya lah, ini menteri nombor plate. DAP ni ya. DAP, setiap tahun ada banjir kan? Setiap tahun ada musibah kan? Berapa kali Seri Muda banjir? Ada tak, saya nak tanya lah terus terang, ada tak DAP buka tabung untuk membantu orang biasa? Mengapa double standard? Putra Haig ni dahsyat. Orang tahu ini kecuaian, kelalaian. Apa, korang nak backup yang kontraktor, apa nama tak tahu, King Kong ke Hong Kong ke kita tak tahu, nak backup kontraktor tu ke? Petronas sendiri, walaupun bukan kesalahan dia, dia nak bertanggungjawab, dia nak tolong. Yang DAP ni macam, wow, dahsyat. Saya nak cakap, you punya bangsa saya tak tahulah. Mengapa tabung ni atau tabung lain tak dibuka sewaktu musibah lain? Mengapa Putra Haig ni yang orang kaya ni yang 1 juta ke 2 juta punya rumah mau tolong banyak sangat buat apa? Weh, pergi saman. Kalau kerajaan ni berani, Anthony Locke, you pergi saman dia orang dulu. You punya kontraktor. Nak backup sangat kontraktor tu buat apa? Mengapa rakyat Malaysia kena bantu orang macam ni? Ini kelalaian, kecuaian. Korang faham tak? Ada pergi sekolah ke? Saya tengok pun tergelak. Weh, marah. Sebab pecah tembelang. Terbaiklah DAP. Tolonglah kau punya, orang cakap kroni lah. Dulu tak nak tolong. Putra Haig saya tak tahu apa yang special sangat. Mungkin orang kaya sangat kot. Banyak orang pakai BMW ke apa tak, korang nak backup. Lagi satu, the best part, masa Seri Muda ke mana-mana hujan tu, tak ada pun pengeluar kereta bagi free kereta. Sekarang bagi 30 ke 50 kereta, biji kereta. Dahsyat. Pasal kroni korang. Terbaiklah DAP. Tolong tutup mulut lah. You orang saya ingat saya boleh cakap tengah dalam ambang kemusnahan lah. Terbaiklah menteri nombor plate.